Jadi di sini ada beberapa perkara. Pertama, Nabi SAW ni semayang malam. Ada sabit semayang malam tu. Semayang malam tu semayang apa? Semayang tahajud lah. Semayang malam. Lepas pada tu dia hak tadi, hak ni, hak naknya melintang di hadapan Nabi SAW dengan kiblat. Antara kiblat mana tak ada sutra apa-apa. Tak ada sutra apa-apa. Adalah keadaan gitu. Duduk di atas tilam. Boleh jadi kita kata bagi orang yang mengambil kira sutra sangat tu, dia kira tilam tu sendiri tu sebagai sutra dah. Tilam tu sendiri tu sebagai sutra dah. Jadi Nabi tidur atas tilam tu bila dia bangun. Jadi tilam tu melintang. Bila dia bangun, dia semaya di bawah pada tilam tu. Jadi tilam tu sendiri jadi sebagai sutra dah. Boleh jadi orang kata begitu, tetapi tidak jelas tu. Tidak jelas tu. Tidak jelas. Yang jelasnya dia tu duduk melentang di hadapan Nabi SAW. Kalau riwayat asal lagi tu duduk atas katil. Atas katil, mana lagi lah boleh dijadikan itu sebagai sutra. Sebab dia duduk atas katil. Yang ni batai katil tu, tepi katil tu boleh jadi sebagai sutra dah, kita kata. Maknanya ada ketikanya katil, ada ketikanya tilam. Ataupun maksudnya katil, di atas katil tu ada tilam. Boleh jadi belakang tu. Boleh jadi ada kalanya orang tu guna katil, ada kalanya dia tidak guna katil, dia pakai lembek bawah gitu ya. Kedua-duanya boleh jadi. Kalau kita tidak kira katil ataupun tilam itu sendiri sebagai sutra, maka kira-kiranya tidak ada sutra lagi. Jadi sebabnya sutra tu wajib kah? Tidak wajib. Semua tak nak kata wajib. Cuma elok saja seseorang itu meletakkan sutra. Elok saja. Molek. Kata molek. Sutra. Kalau tak ada sutra pun tak apa. Apalagi dalam keadaan dia berasa aman lah. Mana tak ada siapa-siapa nak lalu depan dia. Tak perlu. Tak ada sutra pun tak apa. Lepas tu itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, Nabi SAW dan isteri dia ni tidur atas lembek. Dalam riwayat yang lain yang kita baca tadi, atas katil. Mana ini tidak bercanggah, tidak menafikan sifat zuhud. Orang kata Nabi ni zahid. Bukan makna zahid ni makna siapa tak pakai lembek dah. Tidak. Tidak begitu. Kalau orang kata kalau selagi pakai lembek tu tidak zahid lagi, tak betul. Siapa dia nak lebih daripada Nabi SAW? Lebih zahid. Dia sendiri pun pakai lembek katil. Ini dalilnya. Mana tak apa. Tak apa. Bila dia nak witir, dia akan gerak Aisyah. Apa tujuan gerak? Nak semua semaya witir lah. Nak semaya witir. Jadi semaya witir ni kira-kiranya bersama, berjemaah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa semaya witir dengan berjemaah ni boleh. Memang Nabi SAW buat ni dalilnya. Sebab kalau tidak dengan maksud nak suruh semaya witir berjemaah, apa perlu geraknya? Tak perlu gerak. Seterusnya Aisyah kata, inilah pentingnya secara tidak langsung kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis ni, dengan adanya Aisyah dan isteri-isteri dia ni, banyak dia membela orang perempuan. Dengan sebab itu perlu sekali, maknanya orang perempuan pun kena alim juga. Jangan hak lelaki saja alim. Kadang-kadang dia hak semula jadinya. Apabila tidak kenaan dengan kita, kita tak apa fikir sangat, ataupun kalau fikir pun tak dalam sangat. Sebab apa? Bukan kita yang mengalami, yang menghadapi benda tu. Jadi yang akan terasanya ialah orang yang berkenaan. Dengan sebab itu molek sekali orang perempuan, perlu sekali kena ada orang perempuan ni yang alim, biar ramah orang lelaki juga apa-apanya. Misalnya di sini Aisyah, dia bela orang perempuan. Dia kata buruk sekali, kamu telah menyamakan kami ni orang perempuan ni dengan anjing, dengan keledai. Mana setara tu rendah orang perempuan, mana tak patut dan tak betul tu. Hak lagu tu, hak sebenarnya tak apa. Sebab apa? Dia pun cerita dia sendiri. Jadi kalau supalah anjing, supaya himar, itu hina tu binatang. Dan hak tu pun sebenarnya tidak memutuskan dengan arti membatalkan sembahyang tu, jauh sekali. Itulah Imam Abu Daud buat mari sini, dia nak cerita orang yang berpendapat dengan litah benda-benda ni tak nak jadi apa-apa sembahyang.
Orang tu. Jadi dia kata, saya sendiri duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa. Lepas tu bila dia nak sujud, dia akan ramah kaki saya. Dia akan ramah kaki saya. Ini makna dekat ni, bukan jauh. Mana kira-kiranya boleh jadi kalau dia tidak ramah tu, kalau Aisyah tu tidak lipat kaki dia tak boleh nak sujud. Ini kalau sutrah ni mana kira-kira depan lagi kadar sujud tu. Ni dak ni antara, kalau kita kata ada sutrah, antara sutrah dengan orang yang bersemayam. Ini telah berlaku. Bagaimana mesranya Nabi SAW dengan isteri dia, bagaimana dia pandang orang perempuan ni tak ada gapo, tak ada kotor, tak ada menghalang untuk merapatkan diri dengan Allah SWT. Tak ada. Sehingga tak perlu gerak, tak perlu beralih, tak perlu mengadap ke lain. Jadi kalau dia duduk melentang gitu dia ke dia. Itu sikap Nabi SAW. Itu yang pertama kita dapat. Yang kedua, Nabi SAW beramal. Sini bagi orang yang mengatakan perempuan ni kalau sentuh tak batal sembahyang. Salah satu dalil dia nyok ni. Salah satu, banyak lagi yang lain. Salah satunya ni. Sebab ramah kaki. Ramah kaki ni kira-kiranya tidak pakai apa-apa lah, stocking apa kira-kiranya gitu. Tak pakai. Kalau ada, mesti ada sebut dalam riwayat-riwayat mana-mana. Tak ada sebut. Dia ramah kaki. Kaki tu boleh jadi betih ke, bahagian kaki ni paha ke, ataupun tumit ke, ikutlah, tak kira. Tapak kaki ke, tak kira. Jadi tak ada jelas. Dia sebut ada berlapis, tak ada. Ni tengah semayang ni. Lepas tu dalam keadaan gelap pula tu. Kalau lah memang tak boleh membatalkan air semaya, tentu Nabi beringat lah makan setu betul lah selok kau. Kebetulan selok kau jadi kena tu, mana kena kulit dia. Bila kena kulit dia tengah semaya ni, batal lah air semaya. Dia tak kira tu, menunjukkan tak apa. Mana setuh lelaki, orang perempuan dengan bini, tak apa, tidak batal air semaya. Ini dalil dia, di antara dalil dia. Saya pun lipat kaki, dia pun sujud. Bila dia berasa dia ni tekan ke ataupun dia ramah ke, saya pun lipat kaki. Menunjukkan dia duduk tu betul-betul antara ni. Kalau kata sutra tu malah duduk celat dekat. Ini menunjukkan tak apa, tidak menghalang. Tidak menghalang seseorang itu bersembahyang dengan adanya sesuatu duduk depan. Adalah riwayat yang lain kata saya melentang di hadapan Nabi SAW seperti jenazah. Kan orang sembahyang jenazah lagu mana? Dia melentang gitu. Gitu. Jadi Nabi SAW ramah. Ramah tu dia tak kira apa gelap. Kalau lah tak boleh, dia kena beringat sepatutnya. Ini tak ada menyatakan beringat, tak ada dalam riwayat mana-mana. Sebab aku yakin dia berlapik ke, dia pakai stocking ke, tak ada. Tak ada sebut. Menunjukkan kemungkinan itu selok ke, ataupun tak ada pakai apa-apa pun ada. Dah kalau boleh jamuh lagu tu tak batal air sembahyang, serupa je sembahyang mana-mana pun, sembahyang fardu pun lagu tu juga. Sembahyang fardu pun lagu tu juga. Bahkan kita akan jumpa dia sembahyang fardu ni akan datang Nabi SAW sebelum pada zubik nak sembahyang tu, dia siung bini dia. Lepas tu dia tak ambil air sembahyang. Ni dalam Abu Daud akan datang, kita akan jumpa. Hak tu sembahyang fardu, menunjukkan tak apa. Itu masalah khilaf lah. Masalah khilaf. Memang ada orang kata tak boleh, termasuklah Imam Syafi'i kata tak boleh. Di kalangan sahabat pun adalah terbagi dua juga. Tetapi hak lebih kemahnya hak tidak batal. Hak tidak batal. Tidak batal semuanya. Tak ada timbul dah masalah mazhab, masalah gapo tu, masalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia buat lagu tu, kita tahu ada ini sahih ke? Sahih.